Weh, ketat ni. Kena besar pula. Guys, kali ni mesti korang ingat aku mancing haruan lagi kan? Tapi tak guys. Disebabkan sebelum ni aku mancing haruan manjang lucut je kan. So aku decide untuk rehat dulu. Kita pergi healing dulu guys. So tempat ni memang dah lama dah aku aim tau. Tapi kali ni baru ada rezeki untuk terjah Taman Botani Negara dekat Shah Alam. Trip santai kali ni aku tak keseorangan lagi. Macam biasa aku dengan abang aku lah. So perjalanan ambil masa dalam sejam setengah. Kita orang gerak lepas subuh guys. Lagi 5 minit nak sampai, kita orang lepak mamak dulu. Ikan kelaparan tak apa guys. Jangan kita yang lapar. Nanti tak ada tenaga pula nak tarik ikan kan. Lepas tu baru kita orang gerak masuk ke dalam. Untuk masuk ke dalam ni ada 3 checkpoint yang korang kena pergi tau. Checkpoint pertama, korang kena dapatkan tiket masuk dulu. Lepas tu pergi dekat Pondok Ranger untuk daftar nama korang. And then kita dah boleh drive kereta masuk dalam guys. Boleh parking je dekat tepi air. So dekat sini lah baru buat bayaran untuk setiap joran yang korang nak pakai. And then dah settle, dah boleh start mancing dah guys. Terus terang cakap, view dekat sini kan memang cantik. Lagi-lagi kalau korang datang waktu pagi. Pagi-pagi ni pacu memang meriah man. Boleh nampak memang banyak main atas air. So untuk setup kali ni aku pakai Rode Artemis Ultralight. Aku pair dengan Rode Caesar Stream. So guys, apa tunggu lagi? Jom kita mancing. Tak relax eh. Allah, tunggu bawa. Habis. Masa awal-awal ni memang teruk aku kena bully tau. Pacu dia memang jahat weh. Lagi-lagi yang rempit-rempit tu kan. Makan bawa lari terus lucut. Tapi tak apa, awal lagi kita pasang umpan baru. Lepas tu baling balik. Ui, tukang mik. Tolong naik. Rempit. Rempit. Oh, kau bully daripada tadi ya? Rempit lah. Ni. Dekat sini saiz-saiz ni memang banyak guys. Tapi aku target saiz rempit je. Sebab tu aku pakai UL. Tapi aku salah guys. Weh, ketat ni. Kena besar pula. Terkena besar.